Kena bak leng tamih raja peraja tanam sesuatu lemnya ni na lu baca patiah tu gua peraja ni bulan ada. Ni gak pegang tanamnya du petang tanam. Hanan ni. Man kan yang patiah ngan patiah rumah-rumah tu bilang ana. Yang murah yang itu ada kampanye itu. Yang tanamnya hampir dikunci. Ya, aku Mesti kamu pegang. Dalam langkah dia. Nah, tanam kita ni bagas pada dia. Iloh Mesti dia. Kai iloh. Pidu ko. Kai iloh. Kalau saya layu man. Bak tunggu dari mana? Tunggu yang te. Mai dulu kadang-kadang kalau buku itu jima. Nya lain dia doa dia kadang tulis. Nya apa lagi ulama-ulama juga dia lama dayan kena. Bek sampai Quran ni nya kepada doa kan tuan. Nya doa. Cuman mengatanya minta pegang. Payang hanap betul-betul ada duit kebenan. Nya nak dekat dari mulut mandu hanap dia. Hanap. Sekedar yang tapi. Yang adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta iktikad atau berbantahan atau bersenda-senda. Putuh Islam saja kayo dengan haba atau serta iktikad. Diri haba mengikut iktikad atau kan iktikad diri haba serta berbantah-bantahan maya-maya atau bersenda-senda main-main. Kena lagi urung kun main-main yang pun Tuhan mah. Ni takkan gura-gura tapi dapat tadi bila cai mah dia mayangnya. Namanya memang kadang pak nak patung kan. Bila patung mah. Dia punya Tuhan mah. Ini Tuhan patungnya dia pegang ada pegang Tuhan ni. Ni nama maksudnya. Ni okey. Tapi Islam. Oh ya. Dah tahu boleh ke bukan? Yang bahasa-bahasa yang dibek pakai ni. Prom dulu dalam mereka ni. Yang bahasa seolah-olah yang pertama mereka dia, yang pertama mereka apa? Kan PL tanya. Ya, seolah-olah mencari kena. Maka bek kena. Ya, bek maya-maya ini bukan mana. Ngan perkataan serta iktikad atau dengan perkataan atau dengan bantah dawa-dawa ngen pegang ngaba tapi bang dawa-dawa ngen pegang Tuhan lu naki nyanyo nya Tuhan lu pina jaro naki nya tak tujuan ke pegang na jaro naki Tuhan dak pulau di dapat pulau dia na barang yang tidak pulau na barang yang anjir tidak pulau Tuhan anjir pulau Tuhan lu sama aja dengan Tuhan Ronaki. Nyan ka walaupun tak dawa-dawa engkau anjir pegang bahasanya. Atau bertenda-tenda maya-mayang dengan dia. Maka itu jodoh dengan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Makna tangan di tangan jodoh dalam kekuasaan Allah. Itu yang tinggi Allah. Makna yadun